Assalamualaikum, nama saya Nur Kishtana Imani binti Muhammad Zubair, C24A2270. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang lagu Madu 3 nyanyian Seniman Agong P. Ramlee dalam nilai estetika. Lagu ini merupakan salah satu lagu klasik Melayu yang sangat terkenal dan berasal daripada filem Madu 3 yang diterbitkan pada tahun 1964. Walaupun lagu ini sudah lama, ia masih popular sehingga sekarang kerana mempunyai melodi yang menarik dan unsur humor yang menghiburkan. Namun begitu, tajuk Madu 3 ni merujuk kepada situasi seorang lelaki yang mempunyai 3 orang isteri. Lagu ini juga disampaikan dalam suasana santai dan lucu, tetapi sebenarnya mempunyai mesej yang mendalam tentang kehidupan rumah tangga dan tanggungjawab. Kami telah memilih lagu ini bukan kerana ia menghiburkan, tetapi juga menunjukkan keunikan seni muzik Melayu yang lama masih lagi dihargai oleh masyarakat sehingga hari ini. Sekarang kami akan memainkan muzik video lagu Madu 3. Mana si tua ni taruh butang baju aku pula ni? Tengok. Gua cakap salah tak? Itu dia mau keluar lah tu. Ada apa bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kau kan ada butang. Butang baju Melayu dah. Dah tua pun bodoh. Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia mana yang punya kepada istri tua, kanda sayang padamu. Kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk kena kahwin 3. Mesti pandai sembohong, mesti pandai semberang, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Jangan sampai hai pecah tembelang. Mari Bang Jamil. Jangan bunuh diri bang. Gila tenggelam. Sudahlah, sudah. Jangan kerja abang lagi, abang tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipa sayang Abang Jamil tak? Sayang. Cik Hasna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju?
Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiq Aqoimah binti Isa, nombor matrik C24E048. Saya akan membentangkan maksud lirik dan penghayatan lagu Madu 3. Selepas pendengar lagu tadi, kita dapat memahami bahawa lagu Madu 3 membawa cerita tentang seorang suami yang cuba menguruskan kehidupannya bersama 3 orang isteri. Kita boleh menghargai lagu ini dengan memahami maksud liriknya. Walaupun lirik lagu ini berbentuk humor dan santai, terdapat mesej tersirat tentang cabaran dalam kehidupan berumah tangga dan pentingnya berlaku adil serta bertanggungjawab. Selain itu, cara penyampaian P.Ramlee sangat menarik kerana beliau menggunakan nada suara dan ekspresi yang membuatkan pendengar mudah menghayati jalan cerita lagu tersebut. Lirik lagu ini menunjukkan kreativiti penulis lagu zaman dahulu yang menggunakan bahasa mudah tetapi masih memberi kesan kepada pendengar. Seterusnya, dari segi estetika muzik, lagu Madu 3 ini mempunyai rentak yang ceria, ringan dan mudah diingati. Melodi seperti ini menyebabkan lagu tersebut kekal diminati walaupun sudah bertahun-tahun lama. Selain itu, penggunaan alat muzik klasik Melayu memberikan identiti yang unik kepada lagu ini. Gabungan muzik dan vokal menjadikan suasana lagu lebih hidup dan menyeronokkan. Cara nyanyian P.Ramlee juga sangat jelas dan penuh emosi. Ini membantu pendengar memahami jalan cerita dan merasakan unsur humor dalam lagu. Pada pendapat saya, keunikan lagu klasik seperti ini ialah dapat mampu menyampaikan cerita dan pengajaran melalui muzik dengan cara yang santai dan menghiburkan. Antara nilai murni yang terdapat dalam lagu Madu 3 ialah tanggungjawab, kejujuran dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Walaupun lagu ini terbentuk komedi, ia tetap memberi pengajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat. Selain itu, lagu ini juga mengajar kita supaya menghargai karya seni lama kerana lagu klasik merupakan sebahagian daripada warisan budaya Melayu yang sangat bernilai. Kesimpulannya, lagu Madu 3 bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mempunyai mesej nilai moral dan unsur seni yang masih relevan sehingga hari ini. Oleh itu, kita sebagai generasi muda perlulah menghargai karya seni klasik agar tidak dilupakan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.